Dan kita masih lagi dalam kitab Al-Jami' dan bab Al-Adab. Hari ini kita akan baca hadis yang ke 1445 kalau ikut saya punya naskah ni lah ataupun dalam kitab adab ini. Dia hadis yang ke-9 Dia hadis yang ke-9. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa sa'iral muslimin fi dharain wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabda'u al-yahuda wan nasara bis-salam wa idza laqitumuhum fi tariqin fattaruhum ila adyaqihi akhrajahu Muslim. Daripada beliau, sini tidak dinyatakan, dia guna kata ganti nama kan, anhu. Zahirnya yang difahami daripada penggunaan dhamir di sini, mungkin yang dimaksudkan daripada Ali ibn Abi Talib, sebab hadis sebelumnya adalah hadis riwayat Ali ibn Abi Talib. Hadis tentang salam, hadis tentang yang tata cara salam jika secara berkumpulan, secara individu, secara bersendirian dan seumpamanya, itu hadis riwayat Ali bin Abi Talib yang kita telah jelaskan sebelum ni. Kemudian pada hadis ini Ibn Hajar Al-Asqalani berkata wa anhu, daripada beliau. Mungkin zahirnya nampak hadis riwayat Ali ibn Abi Talib, tapi sebenarnya yang dimaksudkan oleh beliau bukanlah Ali ibn Abi Talib. Yang beliau maksudkan adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebab hadis ini juga ada disebut oleh beliau dalam kitab ni, Bulughul Maram ni, dalam kitab-kitab sebelum, dalam bab-bab sebelum, daripada Abu Hurairah. Kemudian di sini beliau sebut wa anhu dengan maksud Abu Hurairah lah kan. Jadi dia tak maksudkan al-marji' al-qarib, tapi dimaksudkan al-ba'id kan. Yang itu yang mungkin kalau kita baca sepintas lalu, kita mungkin akan salah faham. Kita ingat hadis ini disandarkan kepada Ali ibn Abi Talib, dan sebenarnya hadis ini disandarkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam, jangan mulakan salam kepada kaum Yahudi dan juga Nasara. Jika kamu bertemu dengan mereka di jalan, maka asapkan mereka itu ke laluan yang paling sempit. Wa idza laqitumuhum fi tariqin, jika kamu bertemu dengan mereka atau bertembung dengan mereka dalam satu jalan, maka asap mereka ataupun dorong mereka ke laluan yang paling sempit. Okey, kita akan tengok maksud hadis ni nanti. Tapi sebelum tu kita akan, seperti biasa, kita akan tengok aspek takhris terlebih dahulu. Di sini Al-Hafiz Ibn Hajar menyandarkan hadis ni kepada Imam Muslim. Beliau berkata akhrajahu Muslim, maksudnya hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ni selain daripada diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Sebelum Imam Muslim meriwayatkannya, Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkannya dalam Musnad. Begitu juga selain daripada Imam Muslim, hadis ni juga turut diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam Tirmizi dalam Sunan. Jadi hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, Muslim dalam Sahih, Abu Dawud dan Tirmizi dalam Sunan. Lafaz bagaimana lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dalam Sahih Muslim, hadis ni diriwayatkan dengan lafaz berikut, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salami, sama kan? Fa idza laqitum ahadahum, dalam teks Bulughul Maram, wa idza laqitumuhum fi tariqin, dalam teks Sahih Muslim fa idza, sini wa idza, dalam teks Sahih Muslim fa idza laqitum ahadahum, dalam Bulughul Maram wa idza laqitumuhum, dalam teks Sahih Muslim fa idza laqitum ahadahum fi tariq, dalam teks Bulughul Maram fi tariqin, dalam teks Sahih Muslim fi tariqi ada alif lam, fattarruhu, itu dalam teks Sahih Muslim. Dalam teks Bulughul Maram fattarruhum ila adyaqihi, dalam teks Sahih Muslim fattarruhu dengan dhamir mufrad,
fatarruhu ila adyaqihi. Adyaqihi maksudnya adyaqit tariq, laluan yang paling sempit, jalan yang paling sempit. Dalam Sahih Muslim juga, Imam Muslim ada menyebut lafaz lain daripada jalur Waqi' Ibn al-Jarrah. Dalam lafaz beliau, hadis ini diriwayatkan seperti berikut: idza laqitumul yahud, sahaja, tidak ada idza laqitumul, tidak ada perkataan an-nasara kan. Idza laqitumul yahud, bila kamu berjumpa orang Yahudi, fala tabda'uhum bis-salam. Dalam lafaz yang kita bacakan ini, dia umum, merangkumi Yahudi dan juga Nasara. Dalam lafaz dalam hadis melalui jalur Waqi', dia hanya sebut Yahudi saja. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh melalui jalur Ibn Ja'far an Syu'bah, daripada Syu'bah Ibn al-Hajjaj, dia sebut qala fi ahlil kitab. Dia guna perkataan Nabi berkata tentang ahlul kitab, maksudnya hukum memberi salam kepada ahlul kitab. Bila sebut ahlul kitab, maksudnya dia Yahudi dan Nasrani lah, macam lafaz hadis yang kita bacakan ini. Dalam hadis yang diriwayatkan melalui jalur Jarir, dia sebut idza laqitumuhum wa lam yusammi ahadan minal musyrikin. Jika kamu berjumpa mereka di atas jalan dan Nabi tidak namakan seorang pun daripada kaum musyrikin. Jadi di situ dimaksudkan kaum musyrikin, maksudnya hukum salam, memulakan salam kepada kaum musyrikin. Jadi ada 3 kat sini. Hukum memberi salam kepada ahlul kitab, ataupun Yahudi saja, ataupun kaum musyrikin. Sebagian ulama mengatakan tidak ada percanggahan antara semua lafaz ini, sebab dia kata semuanya itu musyrik. Walaupun Yahudi itu dia tak sembah berhala, tapi dia masuklah dalam kategori musyrik. Yahudi itu ada yang menyekutukan Tuhan juga. Begitu juga dengan Nasara, mereka ada juga menyekutukan Tuhan. Samakan Tuhan seperti makhluk, samakan makhluk seperti Tuhan, dan seumpamanya. Ada yang menyembah anak lembu dan seumpamanya. Jadi mereka musyrik kan. Mereka juga seperti yang disebut dalam hadis, menyembah kubur-kubur orang soleh kan, jadikan dia sebagai masjid. Itu dikatakan salah satu daripada sifat Yahudi dan Nasrani kan. Jadi mereka musyrik kan. Jadi bila Nabi sebut musyrik itu merangkumi semua sekali. Sama ada kitabi ataupun ghair kitabi, yang wathani. Sama ada kitabi ataupun yang wathani. Wathani maksudnya orang masyarakat Arab zaman Nabi yang bukan Yahudi, bukan Kristi, bukan Nasrani. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, dan beliau mengatakan hadza hadisun sahih. Itu lafaz lah. Tengok dia punya selain syawahid selain daripada Abu Hurairah, hadis yang kita bacakan ini, hadis ni ada syahid dia. Maksudnya ada juga diriwayatkan daripada sahabat lain selain daripada Abu Hurairah. Antaranya hadis yang diriwayatkan dengan makna yang sama daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dalam hadis Ibn Umar, Nabi SAW bersabda, idza sallama alaikumul yahud fa innama yaqulu ahaduhum assalamu alaikum faqul wa alaika. Dalam hadis Ibn Umar itu, Nabi kata, bila kaum Yahudi memberi salam kepada kamu, sebenarnya mereka berkata assalamu alaikum, bukan assalamu alaikum. Tadi hadis Abu Hurairah hukum memulakan salam. Dalam hadis Ibn Umar bukan hukum memulakan salam, menjawab salam yang diucapkan oleh kaum Yahudi. Tapi masih lagi dalam tema memberi salam ataupun menjawab salam. Masih lagi dalam tema salam. Macam tu kan. Dalam hadis Ibn Umar dia kata, jika orang Yahudi memberi salam kepada kamu, sebenarnya mereka kata assalamualaikum. Assam itu maksudnya matilah ataupun binasa kan. Maka Nabi kata, jawablah wa alaika. Kamu jawab wa alaika, cukup. Jadi tak perlu jawab lebih daripada itu. Jadi dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, bila orang Yahudi memberi salam begitu, dia marah kan.
Jadi dia kata wa'alaikumussalam wal la'nah, dia tambah macam tu kan. Nabi kata, wahai Aisyah, bertenang kan. Innar rifqa idza dakhala fi syai'in zana atau kama qala. Bertenang sebab bertenang tu ataupun kata apa, tidak tergopoh-gapah, sopan santun itu, bila dia menghiasi sesuatu, bila dia ada pada sesuatu, dia akan menghiasi sesuatu itu, nampak akan ada kecantikan lah. Jadi kalau kita ada sifat tenang, kita dilihat menarik lah, menarik dan senonoh sikit kan. Jadi kat sini hadis Ibn Umar ni riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Antara syahid hadis Abu Hurairah ni juga adalah hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu. Lafaz tak samalah, tapi maksudnya sama. Maksudnya dia tentang memberi dan menjawab salam, memberi salam dan menjawab salam yang diucapkan oleh selain muslim ataupun non muslim. Kalau dalam hadis Abu Hurairah dia membicarakan tentang memulakan salam, macam mana kalau mereka bagi salam? Yang itu yang difahami daripada hadis Ibn Umar dan juga hadis Anas. Dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Anas itu ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim lafaznya seperti ini, inna ahlal kitabi yusallimuna alaina. Para sahabat bertanya kepada Nabi. Sahabat berkata, inna ahlal kitabi yusallimuna alaina fa kaifa naruddu alaihim? Qala qulu wa alaik. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ahlul kitab mereka selalu memberi salam kepada kami. Macam mana nak jawab? Nabi kata, jawablah wa alaik. Maksudnya ke atas engkau juga. Ini sebab apa macam tu je wa alaika. Tidak dijawab wa alaikassalam ataupun wa alaikumussalam. Kenapa tidak dijawab begitu? Sebab takut mereka menggunakan memperdayakan orang lain dengan ucapan. Dia sebut perkataan yang mirip tapi maksudnya bertentangan. Maka untuk mengelakkan daripada hal tersebut, dijawab wa alaika saja. Maknanya jika engkau mengucapkan perkataan baik, kamu dapatlah juga sepertinya. Tapi kalau kamu mengucap perkataan tidak baik, kamu juga dapat sepertinya. Begitu. Selain daripada itu, hadis Abu Hurairah juga disokong oleh hadis Abu Basrah Al-Ghifari. Bukan Abu Dzar, Abu Basrah Al-Ghifari. Dalam hadis itu disebut, Nabi bersabda, inni rakibun ilal yahud faman intalaqa ma'i fa in sallamu alaikum faqulu wa alaikum. Nabi kata, aku akan pergi ke perkampungan Yahudi, Banu Quraidah lah ni. Siapa yang ikut aku nanti, jika orang Yahudi memberi salam ke atas kamu, maka jawablah wa alaikum. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam dalam musnadnya. Dan ada lagi sahabat lain yang meriwayatkan hadis berkaitan dengan salam, bagaimana memberi salam ataupun menjawab salam kepada non-muslim. Kalau melihat kepada hadis mantuk hadis Abu Hurairah dan hadis-hadis yang lain tadi tu, dia menunjukkan tidak boleh memberi salam kepada non-muslim. Dalam hal ini ulama khilaf. Sebahagian mereka mengatakan boleh memberi salam kepada non-muslim, memulakan salam dan menjawab salam mereka. Antara yang memilih pandangan ini dari kalangan sahabat adalah Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia bersandarkan kepada ayat apa ayat tu? Apa ayat? Tak marilah. Apa ayat tu? Yang pasal
apa ni, hubungan antara orang Islam dengan bukan Islam ayat Al-Quran tu. Hubungan tu dalam kerangka apa? Secara umum. Ayat yang tentang ahli zimmah, hubungan dengan ahli zimmah apa ayatnya tu? Saya tak ingat. Jadi itu sandaran Abu Umamah. Selain itu hadis, selain itu ayat yang menceritakan tentang hubungan antara Nabi Allah Ibrahim AS dan juga bapanya. Jadi dalam ayat itu Nabi Ibrahim kata, salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Salamun alaika, itu ayat yang kedua yang dia pegang. Dalam ayat itu Nabi Ibrahim dia kata salamun alaika, dia sejahtera ke atas engkau. Ayat itu ditujukan kepada bapa dia non muslim kan? Jadi beliau berpandangan tidak salah untuk memberi salam kepada zimmi, kepada non muslim lah, macam tu kan. Itu bercanggah lah dengan pandangan Abu Hurairah dan lain-lain sahabat, dan berdasarkan kepada hadis ini yang Nabi kata kepada sahabat, la tabda'uhum la tabliya'ul yahuda wan nasara bisalam, ataupun la tabda'uhum bisalam. Mereka itu macam yang kita sebut sebelum ini, musyrik termasuk juga, dan juga kitabi termasuk dekat situ. Tapi pandangan Abu Umamah begitu, Umamah Al-Bahili begitu. Jadi dalam kes ni tidak ada ijma' lah, ulama khilaf tentang hukum ini. Umar bin Abdul Aziz ketika ditanya tentang memberi salam kepada non-Muslim, dia kata kami diperintahkan untuk tidak memulakan salam, tapi hanya menjawab salam mereka dengan perkataan wa'alaikum. Jadi salah seorang daripada yang mendengar kenyataan itu bertanya semula kepada Umar bin Abdul Aziz, Aun namanya, kamu punya pandangan sebenarnya macam mana? Umar bin Abdul Aziz berkata, aku berpandangan tak salah untuk memulakan salam kepada mereka. Asasnya apa? Dia kata dalam Al-Quran Allah sebut fasfah anhum wa qul salam. Fasfah anhum wa qul salam. Jadi dalam ayat itu konteksnya menceritakan tentang perihal kaum musyrikin. Maksudnya perkara yang berlaku ataupun kejadian yang berlaku yang melibatkan Nabi dan juga kaum musyrikin. Jadi dalam ayat itu Allah kata fasfah anhum, maksudnya berpaling daripada mereka, jangan layan mereka. Waqul salam, dan katalah salam. Jadi dia bersandarkan kepada zahir ayat itu yang jadi dia berpandangan tak salah kalau memulakan salam. Sebahagian ulama mengatakan tidak boleh memberi salam kepada non muslim. Bahkan mereka juga mengatakan bukan sekadar non muslim, kalau orang itu Islam tapi dia seorang fasik, seorang mujrim, ataupun seorang yang mengamalkan bid'ah, ada juga yang berpandangan tidak boleh memberi salam kepada mereka. Jadi yang mengatakan tidak boleh memberi salam kepada non-muslim ni antaranya ulama daripada mazhab yang empat lah, antaranya daripada mazhab Syafi'i. Al-Imam An-Nawawi berpandangan, sini kenyataan Imam Nawawi, dia kata ikhtalaf ashabuna fihim faqata al-aktsaruna bi annahu la yajuzu ibtida'uhum bis salam wa qala akharuna laysa huwa biharamin bal huwa makruh fa in sallamuhum ala muslimin qala fir raddi wa alaikum wa la yazidu ala hadha. Al-Imam Nawawi berkata, ulama daripada mazhab kami berselisih pandangan tentang hukum memberi salam kepada mereka. Yang dimaksudkan mereka sini adalah ahli zimmah ataupun non-muslim lah. Dia kata kebanyakan berpandangan tidak harus memulakan salam kepada mereka. Itu berdasarkan pada hadis Abu Hurairah tadilah. Sebahagian juga, tetapi ada sebahagian berpandangan memberi salam kepada non-muslim itu tidak haram, dia cuma makruh sahaja, dia katakan. Jika mereka pula yang memberi salam kepada orang Islam, maka orang Islam itu
cukup menjawab dengan ucapan waalaikum. Dia tak tambah lebih daripada itulah. Itu pandangan yang dipegang oleh yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Kalau kita melihat dalam konteks sirah, selain daripada yang Nabi cakap tadi tu, jangan bagi salam kepada Yahudi. Kalau mereka bagi salam, kamu jawab waalaikum saja. Di awal Islam, Nabi dilaporkan ada memberi salam kepada non-Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, daripada Usama ibn Zaid, beliau pernah mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menziarahi Sa'ad bin Ubadah yang jatuh sakit. Ini di awal Islam kejadian ini berlaku. Jadi dalam perjalanan itu Rasulullah terserempak dengan satu kumpulan yang menghimpunkan orang Islam. Orang Islam ada kat situ seperti Ubadah ibn Samit dan lain-lain. Dan juga ada juga yang Yahudi kat situ, campur. Sebab Madinah kan ada Islam, ada bukan Islam. Yang bukan Islam tu ada yang wathani dan ada juga yang kitabi. Jadi dalam perhimpunan tu ada orang Islam, ada wathani, dan wathani situ adalah Abdullah bin Ubay dan pengikut dia. Dan juga ada juga daripada kalangan Yahudi. Nabi lalu depan mereka. Di situ ada orang Islam, ada Abdullah bin Ubay dan kuncu-kuncunya, dan juga ada kaum Yahudi. Nabi memberi salam kepada mereka. Dalam hadis itu disebut, Usama berkata Nabi memberi salam kepada mereka. Mereka itu campur, ada orang Islam, ada orang Yahudi, ada wathani. Jadi ini dipegang oleh sebahagian yang mengatakan boleh memberi salam kepada non-Muslim bersandarkan kepada hadis Usama ibn Zaid yang sertanya sahih juga. Dalam kes ini nampaknya ada percanggahan. Al-Imam At-Tabari rahimahullah mengulas kenyataan ini. Dia kata la mukhalafata baina hadis Usama fi salamin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-kuffar haitsu kanu ma'al muslimin wa baina hadis Abi Hurairah fi an-nabi fi an-nahyi 'an as-salami 'ala al-kuffar li'anna hadis Abi Hurairah 'amun wa hadis Usama khassun فيختص من حديث أبي هريرة ما إذا كان الابتداء لغير سبب ولا حاجة من حق صحبة أو مجاورة أو مكافأة أو نحو ذلك والمراد منع ابتدائهم بالسلام المشروع فأما لو سلم عليهم بلفظ يقتضي خروجهم عنه فهو جائز. Apa kenyataan dia? Dia kata begini, tidak ada percanggahan sebenarnya antara hadis Usamah dan juga hadis Abu Hurairah. Jadi dalam ilmu hadis kita ada satu ilmu kan, disebut sebagai mukhtaliful hadis. Jadi satu istilah dalam ilmu hadis ada topik mukhtaliful hadis dengan mushkilul hadis. Mukhtaliful hadis tu apa? Mukhtaliful hadis maksudnya hadis yang zahirnya bercanggah dengan hadis lain, zahir saja, tetapi hakikatnya tidak ada percanggahan. Hakikatnya tidak ada percanggahan. Apa cara ulama untuk meluruskan percanggahan tadi ataupun untuk menyelaraskan pertembungan antara zahir hadis yang bercanggah? Hadis ni kita sebut zahir, maksudnya lafaz yang mula-mula terfikirlah dekat fikiran kita. Al-ma'na al-mutabadir fi dhihni. Lafaz yang zahir itu maksudnya makna yang first masuk kat kotak fikiran kita, itu kita panggil makna zahir dia lah. Dia ada makna yang tidak zahir. Makna yang tidak zahir ni, kalau dia adalah al-murad, dia adalah maksud, ini yang disebut sebagai takwil. Takwil tu apa? Takwil maksudnya kita beralih daripada al-ma'na zahir ila al-ma'na al-murad, ghair al-mutabadir fi dhihn, yang bukan terlintas dalam fikiran pada mula-mula bila disebut perkataan itu. Itu takwil maksud dia. Jadi bila mereka ulama nak menyelaraskan antara maksud bercanggah ni, dia akan tengok aspek tu. Mungkin dari zahir nampak bercanggah, tapi sebenarnya tak bercanggah kalau kamu melihat kepada makna yang lain.
Kenapa kita nak beralih kepada makna yang lain? Sebab tidak semua lafaz itu yang dikendaki daripadanya adalah makna zahir. Tak semuanya begitu. Tapi boleh tak sewenang-wenangnya kita sukati nak pilih makna yang lain daripada makna zahir? Tidak boleh lah. Mesti ada qarinah lah. Takwil itu tidak diterima melainkan jika menepati syarat. Antara syaratnya, pertama, mesti ada dalil ataupun qarinah. Qarinah sama ada lafzi ataupun maknawi yang menunjukkan lafaz zahir itu tidak dimaksudkan. Antaranya lagi, mestilah makna yang kedua yang dipegang ketika mentakwil itu, makna itu disokong oleh kaedah bahasa Arab. Lafaz tu sendiri memang ada makna begitu. Kalau lafaz tu sebenarnya tak ada pun makna ni, kita je main tambah. Ini yang seperti yang berpegang kepada tafsir isyari, sebahagian daripada golongan yang berpegang dengan tafsir isyari. Bukan tafsir isyari yang OKU bukan. Tafsir isyari maksudnya dia menggunakan isyarat daripada ayat kepada benda lain. Sebahagian mereka lebih jauh perginya. Yang menjadi sandaran golongan batiniyah lah. Solat dia kata bukan solat, maksud dia lain, maksud dia benda lain. Maksud dia adalah apa benda lain. Yang itu adalah makna yang tidak disokong oleh bahasa Arab. Jadi tak menepatilah syarat takwil yang diterima. Yang ketiga, mesti oleh mereka yang ada kelayakan. Maksudnya man lahu ahliyah, ada kelayakan. Jadi dalam kes ni At-Tabari mengatakan tidak ada percanggahan antara hadis Usama ibn Zaid dengan hadis Usama bin Zaid yang kita sebut tadi dengan hadis Abu Hurairah yang kita bacakan daripada Bulughul Maram. Dia kata tidak ada percanggahan. Hadis Usama, Nabi bagi salam kepada kufar. Hadis Abu Hurairah, Nabi larang daripada memberi salam kepada kufar. Sebab dia kata hadis Abu Hurairah tu umum, am. Sementara hadis Usama bin Zaid tu khas. Jadi hadis am maksus, hadis Abu Hurairah itu adalah am maksus umum yang telah dikhususkan dengan hadis Usama ibn Zaid. Dia dikhususkan daripada hadis Abu Hurairah tadi tu jika sekiranya ada keperluan. Di sini disebut ma idza kana libtida li ghairi sabab. Hadis Abu Hurairah tadi tu dipegang jika memulakan salam kepada non muslim itu tanpa sebab. Jika ada sebab ataupun ada keperluan. Contohnya dia kata min haqqi suhbah. Suhbah maksudnya ada hubungan persahabatan. Itu pun dah jadi sebab. Dia kawan. Non-Muslim tu adalah kawan dia. Au mujawarah. Mujawarah sini maksudnya berdamping. Dia berjiran ataupun maksud mujawarah dekat sini perlindungan. Kalau dalam dalam fiqh ataupun dalam konteks sirah dulu, jiwar ataupun mujawarah itu satu sistem perlindungan. Macam kita panggil suaka politik lah lebih kurang. Contoh dia macam Nabi balik daripada Taif tu. Jadi dia diancam lah kan. Sebab tak selamat. Sebab orang Quraisy nampak Nabi ni nak minta bantuan daripada kuasa luar. Jadi tak selamat dah Nabi tu. Jadi ada salah seorang daripada Quraisy memberi perlindungan kepada Nabi kan. Memberi perlindungan kepada Nabi, yang perlindungan itu disebut sebagai jiwar. Jadi kalau ada hubungan perlindungan, maksudnya yang melindungi tadi tu non-Muslim ataupun yang dilindungi itu pula non-Muslim, itu mujawarah. Maka tidak salah lah kalau dimulakan salam kepadanya berdasarkan pada kenyataan Ibn Jarir At-Tabari ini. Ataupun dengan tujuan mukafaah, untuk memberi balasan baik. Kalau dia ada buat baik, kita nak balas dengan ucapan yang manis kan. Antaranya dengan beri salam seumpamanya. Ataupun menjawab salamnya kan, kalau dibagi salam dan dia ada buat baik dengan kita kan. Au nahwi zalik, dan seumpamanya. Maknanya jika ada sebab yang munasabah, ada hubungan, yang ada sesuatu yang menghubungkan antara Muslim dan non-Muslim, maka nampaknya tidak salah jika dimulakan salam macam tu kan. Kemudian disebut kat sini yang dilarang tadi tu oleh sebahagian ulama, dan berdasarkan pada hadis tadi tu, kalau memberi salam dengan lafaz yang masyru', contohnya Assalamualaikum lah kan. Dia kata fa amma law sallama alaihim, kalau dia bagi salam kepada non-Muslim dengan lafaz yang menunjukkan mereka tak termasuk dalam salam tu, itu harus.
Contoh macam mana tu? Dia kata contoh yang macam Nabi pernah amalkan masa dia menghantar surat, mengutus surat kepada pembesar-pembesar Arab dan bukan Arab, Rom, Parsi. Nabi sebut dalam awal suratnya, pangkal suratnya, salamun ala man ittaba'al huda. Salamun ala man ittaba'al huda. Sejahtera ke atas orang yang mengikut petunjuk. Dia dah sebut macam tu dah kan. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Dia cakap dengan Muslim tapi dia guna ungkapan tak termasuk kat orang tu kan. Jadi tu dia kata yang itu tak ada masalah kan. Yang jadi masalah yang khilaf tadi tu kalau dia menggunakan lafaz yang masyhur tadi, Assalamualaikum. Lafaz itu yang sebahagian mengatakan harus, sebahagian mengatakan tidak harus tadi. Al-Imam An-Nawawi, ini saya dah baca. Okey. Tentang kenyataan Nabi kata faiza laqitum ahadahum fi tariqi fattarruhu ila adhiyaqihi, jika kamu terserempak dengan salah seorang mereka maka dorongnya ke laluan yang paling sempit. Adakah itu hukumnya? Maksudnya terpakai dalam semua keadaan, dan apa sebenarnya tujuan? Di sini ulama mengatakan mendorong mereka ke laluan sempit itu bukan dengan tujuan untuk menindas. Itu tak boleh. Dilarang orang Islam itu menindas walaupun kepada bukan Islam. Itu tak boleh sama sekali. Jadi jika mengasak mereka sehingga mereka tidak ada jalan dan susah untuk berjalan di laluan tersebut, itu tidak boleh. Itu haram. Tapi yang dimaksudkan mengasak mereka ke laluan yang sempit ini, maksudnya tidak memberi penghormatan kepada mereka yang membawa yang difahami seolah-olah dihormati agama mereka dan kepercayaan mereka. Itu maksud dia. Bukan maksudnya asal jumpa saja non-Muslim kita tak bagi jalan kat dia, bukan. Tapi maksudnya jangan memberi penghormatan kepada kepercayaan dan anutan mereka. Itu maksud dia kan. Seolah-olah mereka berada di pihak yang benar. Itu tak. Tapi kalau tujuan mengasak mereka, menyekat jalan mereka tadi itu untuk menindas, itu tidak dibenarkan sama sekali. Dia kata kalau jalan itu luas, tak ada masalah. Maksudnya masing-masing pihak boleh berjalan pada jalan mereka tanpa mengganggu pihak lain, maka tak perlu diasak lah. Ini kalau laluan itu sempit, siapa yang kena start dulu? Dia kata kalau begitu, maka orang Islam lah yang akan mulakan jalan dahulu. Sebab dengan sebab Islam itu dikata mulia, maka ahlinya mesti memulakan jalan dahulu, kemudian barulah diberi kepada golongan yang bukan Islam. Dia kata macam itulah kan. Itu yang dimaksudkan di sini. Bukan maksudnya mesti menindas mereka. Itu tak dimaksudkan. Dia sama kes macam bagi salam juga tadi. Dia kata ungkapan yang kedua tadi tu, maksudnya dalam memberi cara memberi berjalan, memberi lorong dan semua itu sama seperti bagi salam. Sebagaimana kamu tidak memulakan salam kepada mereka, begitu juga tidak memberi laluan kepada mereka jika itu macam satu penghormatan kepada kepercayaan dan anutan mereka. Tak boleh sama sekali. Tapi kalau tidak dengan sebab itu, tak jadi salah. Macam tu kan. Wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah walyaqul lahu akhuhu yarhamukallah fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum, akhrajahu al-Bukhari. Tadi hadis yang kita bacakan tadi, la tabda'uhum bis salam tadi tu, itu hadis tu kita masukkan dalam kategori istilah di afradu muslim lah, afrad muslim. Sebab Imam Bukhari tak meriwayatkan hadis tu. Yang meriwayatkan hadis tu adalah Imam Muslim saja. Dia afrad muslim. Tapi dia masuk dalam kategori afrad muslim yang disepakati oleh ashabus sunan. Sebab selain daripada Muslim, hadis tu juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga At-Tirmizi. Hadis yang kita bacakan ni pula, dia termasuk dalam afrad al-Bukhari. Sebab hadis ini hadis dia sebut di sini akhrajahul Bukhari. Maksudnya Imam Bukhari saja yang meriwayatkannya, Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis ini. Afrad al-Bukhari pula. Kita tengok dulu hadis ini. Ibn Hajar mengatakan wa anhu. Apakah yang dimaksudkan dengan
aku kat situ, dhamir tu balik kepada mana? Daripada beliau. Sama seperti hadis sebelum ni, yang dimaksudkan dengan beliau di sini adalah Abu Hurairah. Dia, kalau kita salah faham dekat hadis sebelum ni, kita akan salah faham kat sini. Kita mungkin ingat hadisnya hadis Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya dia adalah hadis Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqulil hamdulillah." Jika salah seorang daripada kamu bersin, maka hendaklah dia mengucap alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuhu, maka saudaranya yang ada berdekatan dengannya hendaklah mengucap yarhamukallah, mendoakan rahmat untuk dia lah. Ini disebut sebagai apa? Tashmitul atis, tashmitul atis ataupun tasmitul atis, bisin ataupun bisin. Apa maksud tashmitul atis? Maksudnya mendoakan rahmat kepada orang yang bersin tadi. Maka yang berhampiran tadi tu membaca doa ini. Bila orang yang bersin tu sebut alhamdulillah, maka orang yang berdekatan dengannya mendoakannya dengan ungkapan yarhamukallah. Maksudnya semoga Allah memberi rahmat kepada engkau. Fa idza qala lahu yarhamukallah, bila dia mendoakan rahmat tadi dengan membaca yarhamukallah, maka orang yang bersin tadi tu, yang didoakan tadi tu, hendaklah membalas doa semula. Apa doanya? Dia kata hendaklah dia sebut yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Hendaklah semoga Allah memberi hidayat kepada kamu dan memulihkan urusan kamu. Akhrajahul Bukhari. Bal itu maksudnya benda yang ada dalam kotak fikiran kan. Mana benda yang ada dalam fikiran kau, apa yang merunsingkan itu, semoga Allah selesaikan. Macam tu kan, pulihkan. Kemudian Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan akhrajahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi kita kata hadis dalam kategori dalam kategori afrad Al-Bukhari, tapi dia termasuk dalam afrad Al-Bukhari yang disepakati oleh Ashabus Sunan, sebab hadis ini juga selain daripada Bukhari diriwayatkan oleh Abu Daud. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunan. Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkannya juga dalam As-Sunanul Kubra. Sebelum itu Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis dalam Musnadnya. Jadi seperti biasa, Ibn Hajar Al-Asqalani, walaupun Musnad Ahmad itu antara rujukan utama dia dalam takhrij, tapi dia tidak sebut Musnad Ahmad sebab hadis ni telah diriwayatkan oleh Bukhari. Walaupun dia dalam kategori afradul Bukhari pun masih lagi sahih lah. Kalau kita tengok di awal kelas hari tu, afrad Al-Bukhari ni dimasuk kat mana? Afrad Al-Bukhari ni dimasuk dalam martabat yang kedua. Muttafaqun alaih itu yang pertama, maksudnya yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Selepas tu afrad Al-Bukhari, maksudnya hanya Bukhari saja yang meriwayatkan. Kemudian yang keempat barulah afrad Muslim. Afrad Muslim yang hadis salam tadi itu martabat yang keempat dalam sahih. Dan setiap daripada afrad Al-Bukhari dan Muslim tu sendiri, dia terpecah kepada beberapa martabat pula. Dia terpecah kepada beberapa martabat pula. Maknanya afrad Bukhari ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati oleh selain Muslim. Contohnya ada juga afrad Bukhari yang disepakati oleh Ashabus Sihah seperti Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, Al-Hakim An-Naisaburi dan lain lagi. Dan disepakati oleh Ashabus Sunan seperti Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah. Dan ada yang tidak disepakati. Maksudnya memang betul-betul Imam Al-Bukhari bersendirian dalam meriwayatkan hadis tersebut. Macam tu. Begitu juga afrad Muslim, ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Semua hadis yang kita bacakan ini, dia adalah afrad yang disepakati. Ni hadis Bukhari ni juga diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunan, kemudian An-Nasa'i meriwayatkan dalam As-Sunan Kubra. Kalau melihat kepada sanad, madar al-asanid, semua sanad yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Daud, Nasa'i dan juga Imam Ahmad, dia berjumpa pada satu titik perawi. Namanya Abdul Aziz Ibn Abi Salamah. Dia jumpa kat situ. Kita nak tengok lafaz Bukhari Kita tak sempat nak tengok kepada fiqhul hadis, nak tengok lafaz dahulu. Dalam Sahih Bukhari, hadis ni diriwayatkan dengan
beberapa lafaz. Antaranya, tadi kita baca yang hadis yang disebut oleh Ibn Hajar tadi tu nak banding dengan lafaz Bukhari. Dalam Sahih Bukhari disebut, diriwayatkan begini lafaznya, idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah wal yakul lahu akhuhu aw sahibuhu. Kalau kita tengok dekat sini, wal yakul lahu yarhamukallah. Dalam Sahih Bukhari, wal yakul lahu akhuhu aw sahibuhu, akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah, itu sama. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ini mirip, lafaz yang ini yang mirip dengan yang disebut oleh Ibn Hajar dalam Bulughul Maram. Dan lafaz ini adalah lafaz yang diriwayatkan juga oleh Abu Daud, Nasa'i dan juga Imam Ahmad. Adalah beza sikit. Contohnya dalam Musnad Ahmad, dia ada beza sikit. Dia kata fa iza qala alhamdulillah. Kan dalam hadis Bukhari tadi falyakul alhamdulillah. Dalam lafaz Ahmad, dalam Musnad Ahmad, dia ditambah fa iza qala alhamdulillah. Jika dia sudah mengucap alhamdulillah, qala lahu akhuhu, sini dia guna qala lahu akhuhu. Dalam lafaz Bukhari falyakul lahu akhuhu aw sahibu. Dalam Musnad Ahmad disebut qala lahu akhuhu. Lepas tu yarhamukallah, fa idza qala lahu yarhamukallah. Dalam Musnad Ahmad disebut fa idza qila lahu yarhamukallah, jika dialah dikatakan kepadanya. Dalam Sunan Abu Daud sama seperti Bukhari, sama seperti lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, melainkan dia ada tambahan. Dia punya tambahan, idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillahi ala kulli halin. Dia ditambah ala kulli hal. Itu dalam Sunan Abu Daud. Dia ditambah ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli halin. Dia ada tambah begitu dia. Ala kulli hal. Kemudian dalam doa last kali tu yang yahdikumullah tu kan, dia kalau kat sini dalam Sahih Bukhari dia sebut fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullah. Dalam Sunan Abu Daud dia hanya sebut wa yaqulu huwa yahdikumullah. Dia pula mendoakan kepada orang yang mendoakan, yang buat tashmid tadi tu, maka dia doakan yahdikumullah. Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan dengan lafaz yang sama seperti Al-Imam Al-Bukhari, tapi tidak ada ungkapan yarham fa idza qala lahu yarhamukallah. Tak ada dalam Sunan Nasa'i Al-Kubra, ringkas sikit berbanding dengan semua-semua lafaz yang disebut tadi tu. Okey, itu tentang perbezaan lafaz lah. Dalam Sahih Bukhari dia ada lafaz lain. Sebab hadis ni yang kita sebutnya adalah riwayat Al-Bukhari, riwayat diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Hadis ni juga selain daripada Abu Hurairah, ada juga daripada sahabat yang lain. Cuma dalam dalam hadis Abu Hurairah tadi tu, dalam Sahih Bukhari dia ada lafaz lain dari jalur lain. Tadi jalurnya yang madarnya adalah Abdul Aziz ibn Abi Salamah. Tapi kalau dari jalur lain, Al-Imam Al-Bukhari ada meriwayatkan dengan lafaz yang lain. Antaranya lafaz berikut: innallaha yuhibbul 'itasa wa yakrahu at-tatha'uba fa idza 'atasa ahadukum wa hamidallaha kana haqqan 'ala kulli muslimin sami'ahu ay yaqula lahu yarhamukallah. Wa amma at-tatha'ub fa innama huwa minasy-syaitan fa idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a fa inna ahadakum idza tatha'aba dhahika minhu syaitan. Hadis itu juga diriwayatkan, lafaz ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud, Tirmizi, Ibn Majah daripada Abu Hurairah. Lafaz itulah dari jalur yang lain. Maksudnya Allah suka kepada al-i'tas. Allah itu suka kepada bersin, dan dia benci kepada at-tatha'ub, menguap lah. Menguap Allah tidak suka, bersin dia suka. Ni semua ada maksud dia, nanti kita akan tengok kenapa perlu doa tadi kan.
Dan Abu Hurairah melanjutkan lagi, Nabi bersabda, jika seseorang kamu bersin dan dia memuji Tuhan, maka menjadi kewajipan ke atas setiap Muslim yang mendengar dia mengucap Alhamdulillah tadi tu untuk mendoakan kepadanya dengan ungkapan Yarhamukallah. Adapun menguap, ia datang daripada syaitan, Nabi kata. Jika seseorang kamu menguap, maka adalah dia hindarkan seboleh mungkin. Maksudnya dia tak payah buka mulut ataupun dia tutup mulut, macam tu kan. Sebab dia kata seorang kamu bila dia menguap, syaitan ketawa kepadanya. Yang menguap ni kita dah beritahu lah. Itu lafaz lain hadis ni, tapi dengan lafaz lain daripada Abu Hurairah juga dalam Sahih Bukhari, tapi jalurnya berbeza. Ada syahid hadis ni, nanti kita akan tengok sebab syahidnya banyak lebih ada 10 lebih kurang. Kita akan tengok di lain masa. Takat tu dulu. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.